Assalamualaikum dan selamat tengah hari serta salam hujung minggu. Okey, jadi sekarang kita berada di residensi Prima Putrajaya Sungai Petani. Jadi kita nak review satu unit rumah double suite terrace dekat dalam sana. Okey, jadi jom ikut saya. Okey, sekarang kita berada di residensi Prima Bandar Putrajaya 1. Jadi sekarang kita berada di dia punya kawasan taman dia, apa tengok kat sini. So ada taman permainan, ada kawasan boleh brisk walk, ada laluan berjalan kaki, ada taman mainan kanak-kanak, okey. And then kat sebelah sana pun ada surau, okey, tu ada ruang boleh lepak yang tengok. Ada kat sini pun boleh main bola kat sini, okey. Kan, tu tempat gantung, boleh gantung main kat sini. Petang-petang pun boleh bawa family apa, boleh bawa anak-anak pun main kat sini. So ada macam-macam kat situ mainan. Okay, sekarang kita berada di kawasan Prima Residensi Bandar Putrajaya 1, rumah atas 2 tingkat. Jadi hari ni saya nak buat hampa tour review satu rumah nak dijual dekat sini. Okey, mari tengok. So yang ni dia punya kawasan living hall dia, ruang tamu dia. Sampai tengok memang agak luas kat sini dan kat sini. So ada ruang dekat bawah tangga ni. So hampa boleh manfaatkan macam mana, ikut kita rasa hampa nak tok macam mana. Okey, kemudian sambung kat sini sikit. Dia terus sambung ke bahagian dapur, tapi tak apa kat sini sebab dia ada ruang, hampa boleh buat partition. So dia akan nampak terasing sikit, asin. Okey. Kemudian apa boleh dekor apa sendiri punya cita rasa sebab dia main standard, rumah standard. So apa boleh dekor ikut sendiri. Kan, kecil kabinet kat atas dan kat bawah. Kemudian kita bawa juga apa tengok dia punya bilik. So kat bawah ada satu bilik kat sini. So bilik boleh masuk katil bujang kat sini. Balik bilik dia siap lah kat sini, ada aircon, ada kipas, ada lampu. Dan kemudian dekat bawah ni juga, kat tingkat bawah ni juga ada bilik ayam. Tu apa tengok bilik ayam dah. Tu kat sini. Dan okey, so apa tengok dekat belakang ni, dekat bahagian belakang dia ni ada tanah lebih kurang dalam sebelah kaki. So apa boleh luaskan dapur hampa, bilik hampa ke untuk apa boleh buat ikut cita rasa hampa sendiri. So sekarang kita berada di tingkat 2 untuk rumah ni. Jadi saya nak bawa hampa review pula di tingkat atas, tingkat 2. Okey, ni dia punya ruang daripada tangga tadi. Okey, mai. Ni dia punya yang pertama sekali, bilik master. Bilik master dah tengok boleh buka katil queen. Okey. Dan macam biasalah bilik master ni selalunya mesti akan ada bilik ayam lah. So ada bilik ayam siap. Tengok siap dengan mozet apa semua tadi dah. Jamban duduk apa semua, tempat basuh tangan ni dah ada siap. Kemudian ada akses untuk apa tengok view daripada sini, daripada bilik master ni ada tingkap lah. Cuma bukan balkoni. Okey, sekarang saya bawa pula hampa main tengok bilik yang kedua dan bilik ketiga. Kita masuk bilik yang kedua dulu. Okey, so yang bilik yang kedua macam biasalah sini. So boleh letak katil bujang, dah ada siap, ada kipas dengan lampu semua. Dan juga yang paling best, dia ada akses ke bilik ayam, twin sharing dengan bilik ayam. Nampak tak? So saya akses dari sini lah. So ada bilik ayam kat sini. Masuk bilik ayam pun tak kurang hebatnya. So apa tengok ada mozet siap, ada jamban duduk, tempat basuh tangan, shower apa semua. Okey, so memang elok, nice lah. Dan kita pergi ke sebelah lagi, yang ni adalah bilik yang ketiga. Sebelah dia sama juga, kita boleh masukkan katil bujang. So siap dah ada kipas dengan lampu. Dan juga boleh katakan tiap-tiap bilik punya tingkap semua ada grill. Mana nampak ni? Ni grill. So ada grill siap. Okey, tadi saya dah bawa hampa tour rumah double story Prima Residensi Bandar Putrajaya 1 kat tingkat bawah dan tingkat atas tadi. Okey, tadi apa yang saya nak beritahu secara rumusannya, rumah ni rumah 2 tingkat double story, luasan 1400 square feet, freehold, 3 bilik, 2 bilik ayak, gated guarded, ada guard. Okey, so berharga cuma 330,000 sahaja. Jadi siapa-siapa yang berminat boleh contact saya di nombor di profile. Sekian, terima kasih.